Halo guys, assalamualaikum. Nama saya Krok. Selamat kembali ke YouTube channel Krok Zulhilmi. Okey, hari ini saya nak review satu belt secondary rider di era Reiwa. Dan belt yang kita akan review hari ini adalah ini dia, DX2 Side Driver. Okey, so ini adalah two side driver yang digunakan oleh dua Kamen Rider, iaitu Kamen Rider Life dan juga Evil. Macam mana entah sebut bunyi pelet Jepun. Saya tak boleh pelet Jepun. Kalau mulut kita memang sebut evil lah kan. Evil. Every villain is lemon. Dan Kamen Rider ini adalah second rider di dalam siri Kamen Rider Revice. Itu dia. Dia abang ke adik lah, saya tak ingat. Sebenarnya cerita dia adik-beradik lah. Adik-beradik MC lah. Adik-beradik Iki. Apa tu, Kamen Rider Revice. Okey, tanpa membuang masa, jom kita tengok item depan kita sekarang ni. So jom kita tengok satu. Jom. Korang selalu tak ada masalah beli mainan tapi tak cukup sifat, terutama kepada kolektor Kamen Rider, kolektor Super Sentai. Pergi JJJ tak ada penutup bateri. Itu selalu sangat jadi. Jangan risau kerana saya sekarang ni boleh buat penutup bateri sendiri. Korang nampak ni, ini adalah penutup bateri Crazy Dragon dan juga ini penutup bateri Wonder Ride Book. Saya buat sendiri. Kalau korang nak buat barang-barang korang yang hilang, korang boleh check saya dekat media sosial saya, IG, TikTok dan lain-lain. Dan korang boleh juga pergi ke carousel saya. Saya akan upload barang-barang yang saya buat dekat sana. Walaupun barang yang korang nak tu tak ada dalam list carousel saya, korang check je saya. InsyaAllah saya boleh buatkan. Okey, kita kembali ke video kita. Okey, so ini dia DX2 Side Driver. Okey, macam biasa sebelum kita main, jom kita tengok dulu detail-detail yang ada. Okey, dia sebenarnya dia adalah 3 item yang berbeza. Apa pun bagi saya design dia lawa. Design dia lawa. Okey, so sekejap, macam mana saya nak cabut ni? Kita tarik je. Nampak dia automatik terbuka. Okey, lepas tu sekejap ni saya simpan dulu. Kejap lagi baru kita ni patutnya dicabut. Okey, dia nak cabut dia ni, korang kena tengok tau belakang ni tau. Belakang ni dia ada butang. Apa yang dia buat, nampak tu, dia buka lock kat sini. Korang tak boleh main tarik je tau kalau korang nak cabut. Alright, so jom kita tengok dulu dia punya vice stem. Okey, ini adalah back vice stem. Untuk pengetahuan, saya ada 2 back vice stem ni. Kalau korang nak beli back vice stem ni, korang roger saya. Saya ada lagi satu dalam bilik. Ada gambar kelawar ni, saya nampak dia warna apa ni, macam warna hitam je. Saya ni mata saya bab warna ni memang sparrow. Memang problem sikit. Tapi apa yang saya nampak ada warna hitam, gambar kelawar warna putih. Okey, ni macam design marble sikit sini. Belakang pun design sama macam design marble. Nampak macam warna hijau-hijau sikit. Itulah, saya punya mata saya makin teruk lah. Saya rasa nanti saya kena cek mata lah. Kat bawah dia ada chop dia, gambar kelawar. Okey, belakang ada penutup bateri. Dia guna 3 LR44 bateri. Okey, ini speaker dia. Okey, dan ini atas adalah butang dia. Okey, so itu untuk vice stem. Next, kita tengok pula dia punya driver dia. Ini adalah 2. Saya lupa. Dia ada satu lagi barang. Ini adalah dia punya strap dia. Strap dia ni, dia macam apa ni, LHS punya strap lah senang cerita lah. Dia memang sebiji LHS lah, cuma warna je lah berbeza. Kita tengok dulu detail dia. Okey, ni saya masa driver ni baru keluar dulu, saya bayangkan benda ni macam saya punya vacuum tau. Saya punya bentuk vacuum rumah memang macam ni. Korang pegang macam ni, korang shoot. Okey, dia berwarna hijau. Dia ni tau. Dia kena tolak kat sini tau. Kat sini dia ada butang untuk dia terbuka. Ni warna purple kat sini. Okey, lepas tu kita tekan butang ni untuk jadikan dia gun mode. Ni untuk gun mode, dia ada warna putih dengan gold. Dan korang nampak depan ni, dia macam ada bentuk design bulat ni. Konon-kononnya ni pistol lah, senang cerita. Konon-konon pistol lah. Ni button, tadi saya dah beritahu kan, ni button untuk release vice stem. Dan ini
tempat bateri dia guna 3 LR44 bateri. Dan sini ada trigger. Kat sini ada trigger. Okay, so untuk jadikan dia blade mode balik, kita tekan ke sini. Dan dia jadi blade mode. Alright. Okay, dan ni dia punya buckle. Tak ada apa yang menarik, tak ada elektronik. Dia just, kalau korang cok kat sini, dia ni naik tau. Benda kat sini naik. So itu je lah bendanya kat sini. Dia ada gambar kelawar. Tak tahulah, saya nampak. Oh, saya baru perasan. Korang perasan tak? Yang ni gambar live, kat sini gambar evil. Saya baru perasan. Wow, nice. Okay, kat belakang ni dia ada tulis Bandai 2021. Kat sini ada ke tulis? Ya, ada juga. Kat sini ada Bandai 2021. Okay, so itu dia. Dan ini strap dia. Strap dia tak ada yang menarik. Macam saya cakap tadi, macam strap LHS. Just warna je lah. Warna dia je lah, dia tukar. Okay, nak pakaikan dia senang je. Korang masukkan. Okay, ni L, ni left. R dekat kanan. Okay, korang masukkan macam ni. Wah, berbunyi. Dan korang kunci dia. Up. Okay, lepas tu belakang korang kunci. Saya tak ada satu benda tau sebenarnya. Saya tak ada dia punya back stopper. Back stopper je saya tak ada. Dia sepatutnya ada back stopper untuk kita kunci kat sini tau. Tapi saya tak ada benda tu. Okay, so itu untuk detail-detail, untuk strap, untuk buckle, untuk bike stand. Okay, so jom sekarang kita dengar bunyi-bunyi yang ada. Okay, so bila korang tekan trigger ni, dia macam bunyi slash pedang. Okay, dan bila korang buat gun mode, so itu dia. Kalau korang cabut, dia macam tak ada efek pun. Sama je. Sama je. So korang cabut ke, pasang ke, bendanya tak efek pun. Okay, dan vice stem dia sama je macam Rex vice stem. Saya pernah review Rex vice stem masa saya baru dapat belt reverse driver dulu. Korang just tekan atas ni. Bila korang tekan bawah, itu je lah yang dibuat. Okay, so jom kita henshin. Okay, untuk henshin dia, korang just chop kat sini, kemudian korang masukkan kat sini dan korang tekan butang ni, butang trigger ni. Okay, so first kita bertukar dulu menjadi Kamen Rider Evil. Okay, so itu dia Kamen Rider Evil. Saya tak tahu korang nampak ke tak saya tekan butang ni tadi. Sebab yelah, dia punya ni panjang kan. Saya nak tunjuk dia terbuka satu, saya nak tekan ni satu. Dia jadi macam banyak kerja pula saya kena buat kan. Tapi kan, korang boleh je sebenarnya. Tak payah apa ni, tak payah cabut pun korang boleh je bertukar. Okay, sekejap saya tunjuk dulu. Okay, so jom kita bertukar lagi sekali. Nampak? Korang tak payah cabut pun sebenarnya nak tukar. Dia just gimmick je lah cabut tu. Okay, so itu untuk Kamen Rider Evil punya bunyi bertukar. Okay, untuk serangan, korang just tekan atas ni, kemudian korang picit trigger kat sini. Okay, so itu dia Darkness Finish. Okay, so itu untuk Kamen Rider Evil. So kita cabut. Okay, so sekarang jom kita bertukar menjadi Kamen Rider Live.
Okay, so itu dia Kamen Rider Live. Dan satu benda sebenarnya saya nak bagi tahu, saya suka standby sound dia. Ini mini mini mo, ini mini mini mo, ini mini mini mo, ini mini mini mo, ini mini mini mo. So jom kita dengar pula bunyi serangan dia. Okay, so itu dia. Lupa. Kita cabut kat sini. Apa saya tekan sini pula. Okay, so rasanya macam itu saja benda ni yang buat. Benda ni boleh buat. Saya rasa macam dah kot kan. Dah kot. Saya dah tunjuk semua kot. Oh, saya betul ingat. Saya lupa nak bagi tahu. Benda ni dia tak ada reader. Dia tak ada reader. So kalau korang tak kisahlah korang masuk Vice-Stem Jekyll ke, Vice-Stem Rex ke, Vice-Stem Mammoth ke, dia punya bunyi dia semuanya dekat driver ni. Vice-Stem yang lain tu cuma sebut dia punya nama Vice-Stem je. Okay, so saya try guna Rex Vice-Stem sebab saya tak ada Vice-Stem lain. Okay, so jom kita buat Evil dulu. Evil dulu, okay. Korang dengar tak? Dia just sebut Rex. Dekat Vice-Stem ni just sebut Rex. Itu je. Dia punya thrill. Apa benda tadi? Nightmare. Apa benda tadi? Trailer. Billie Jean. Semua tu kan. Itu semua dia bunyi dia dekat driver. Dia bukan dekat Vice-Stem. Okay, so jom kita try pula untuk live. Dengar tak? Vice-Stem ni je sebut Rex. Yang power drive, overdrive, hard drive, pen drive, itu semua dekat driver. So kalau korang masuk Vice-Stem lain, Vice-Stem Jekyll, Mammoth, Lion kan, dia still cakap benda sama. Power drive, overdrive, pen drive, hard drive, drive driver. Dia punya Vice-Stem je sebut nama binatang tu je. Dah settle. Oh, ada lagi satu. Saya ni ada je lah benda nak nunjuknya kan. Dia senang cerita kan. Bendanya sebenarnya dah cukup dah. Cuma saya tahu nanti akan ada yang tanya kat TikTok saya apa semua. Tu yang tak nak saya kena bagi tahu juga. Okey, korang nak bertukar sebenarnya, korang tak payah buckle tu pun korang boleh bertukar. Macam saya cakap tadi, buckle ni tak ada elektronik. Korang tekan kat sini, korang cop kat sini, dia just butang ni terangkat. So kalau korang tak ada buckle tu, korang nak tukar, korang nak confirm je kan, korang ambil lah screwdriver ke jarum ke apa, cucuk je kat sini. Terus masuk. Nampak? Korang tak payah pun sebenarnya buckle. Dan kalau korang tak ada juga apa screwdriver nak cucuk pun sebenarnya boleh juga. Dia sebenarnya tak jadi syarat sah pun sebenarnya. Korang kena cucuk belakang tadi. Korang just masuk je. Enjoy. Nampak? Korang tak payah tekan belakang pun korang boleh bertukar. Dia punya syarat wajib dia nak main benda ni cuma ni je, dia punya pistol ni je.
Dia punya buckle strap semua tu tak jadi syarat sah pun kalau korang nak main. Okay, so itu dia DX2 Side Driver. Okay, komen saya adalah dari segi playability dia tu tak adalah best mana, sebab dia just masuk voice stem bertukar. Dia macam reader pun tak ada kan, serangan pun tak banyak, tapi dia still enjoy sebab standby sound. Saya suka standby sound dia. Standby sound dia saya tak tahulah, dia macam bunyi jahat boleh, bunyi catchy pun boleh. Ini mini mini mo, ini mini mini mo, ini mini mini mo, ini mini mini mo. Saya suka, saya memang suka gila dia standby sound. Okay, so adakah saya recommend korang boleh beli? Korang boleh beli sebab standby sound dia still boleh joget. Saya dapat item ni dekat JJJ, Jalan-Jalan Japan. Saya tak ingat, Seremban kot. Harga dia saya dapat murah je, saya tak ingat, saya rasa 80 kot. Memang komplit, siap dengan vice stem, siap dengan strap. Sebab itulah saya tak dapat dia punya backstopper, sebab barang second hand. Kalau korang nak, saya tengok harga standard dia dalam 120 macam tu. 120 tu sebenarnya kalau korang tak beli JJJ, korang beli kat luar kan, still boleh dapat komplit. Senang cerita, lebih 120 tu bagi saya adalah mahal. Kalau korang jumpa 120 ke bawah, mungkin ada yang jual 100. Boleh beli. Okay, so apa-apa pun, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa komen, jangan lupa beli beg ni sebab standby sound dia je. Betul, dia punya standby sound tu saya tak tahulah, kepala otak saya sekarang dia tengah ingat ini mini mini mo je. Saya dah tak ingat dah pasal makanan ke apa ke kan. Saya nak makan apa lepas ni saya dah tak ingat dah benda tu. Jangan lupa makan, jangan lupa mandi, jangan lupa pergi sekolah, jangan lupa pergi kerja. Jumpa lagi minggu depan. Ciao.